Cara solat dalam banjir macam mana? Solat dalam banjir lagu mana? Dalam air banjir ko? Dalam banjir depan rumah ko? Dalam atas rumah tak ada air ko? Nampak? Lo ni ada orang buat satu fiqh dipanggil fiqh banjir. Fiqh banjir ni hukum-hukum hakam fiqh yang berkait dengan suasana banjir. Cara semaya, hai itu hukum ke apa dia? Boleh jamuk ke? Maka dipanggil fiqh banjir. Ada fiqh jalan raya, ada fiqh pohonyo, ada fiqh pohon ni. Fiqh ni banyak, fiqh sirah, fiqh dakwah, fiqh aulawiyah, fiqh tahawulat. Fiqh ni banyak. Maka ulama bahas. Antaranya hak terbaru ni panggil fiqh banjir. Nampak macam-macam. Tak apalah sekurangnya hukum-hukum banjir dia kumpulkan dalam itu. Mudah kita nak cari. Tak payah berat kitab-kitab. Jadi semaya dalam banjir ni semaya macam biasalah. Cakap nak lipat belakang. Semaya macam biasa. Selagi mana boleh buat macam biasa, semaya biasa. Tapi kalau air duk selai lagu ni nak semaya ke mana? Nak rokok lagu mana? Air duk sini. Tidur pun boleh cacai ambo. Faham nak tidur lagu mana? Nak semaya ke mana? Payah tu semaya ikut isyarat lah. Tengok keadaan.